Okey, Assalamualaikum. Ni aku rasa dah sampai masanya untuk aku lepaskan ikan-ikan ni. Sebab dia asalnya dia dekat kolam. Jadi aku dah kurung dia dalam akuarium lebih kurang setahun. Jadi ni dah tiba masanya aku lepaskan dia. Ikan ni besar-besar ya. Ni puyuh yang terbesar. Ni kan tempat siam dia. Ni kan tempat siam dia. Setingkal saya pun tak sampai. Besar ikan ni. Saiz dia besar-besar. Ni 4 jari saya ni. Ikan ni lebih kurang 5 ekor atau 6 ekor sekilo. Ni ikan puyuh dia. Pembesar yang dah turun tadi dah besar. Ni seekor bleeder. Hai. Lepaskan ikan. Lepaskan ikan. Kenapa tak lepaskan? Lepaskanlah, kesian dia. Dah lama terkurung. Biarlah dia hidup liar dalam air. Okey. Kau besok pancing kalau dapat ni lepaskan balik tau. Nyatuk bela ni. Okey. Ni yang terakhir, kecil sikit ikan puyuh ni. Dah selamat. Okey, tu je lah. Tak dapat.